So guys, sekarang ni saya berada di Paddy Village Cottage. Okay, so sebenarnya saya pergi sini untuk membuat family day ke tahun 2025. Okay, so pertama sekali saya akan review punya bilik dulu. Okay, so ini bilik dia. So sekarang saya nak pergi ke depan untuk kita tengok kolam besar dia. So tadi tu kolam kecil dia, so ni kolam besar dia. Okay, so inilah kolam besar dia. Besar gila kolam dia. Okay, so sekarang ni kita naik atas. Atas. Okay, kita naik atas. Oh my god. Okey, tak apa. Takutnya. Wow. So, ni bahagian atas dia. View daripada atas. Wow. So, saya berada di sini 3 hari 2 malam, okay? So, banyak aktiviti menarik lah yang saya akan buat lah. Keluarga saya akan buat. Okay? Pertama sekali, mestilah kita nak main kolam dulu kan? So, ni kolam dia. Ni kolam dia sekejap. So, mari kita mereview bilik. Ada gosok juga guys. Wow. So guys, ni bilik dia. Cantik tak? Cantik kan? Okay, saya nak test benda. Best gila. Nak try dia punya glonso ni. Takut juga. Tinggi. Wow. So guys, kat sini sebenarnya ada 6 bilik, okay? So kalau korang nak buat family day ke apa ke, so korang sesuai lah nak buat kat sini sebab dia ada 6 bilik. So sekarang saya nak angkat barang. Okay. So sekarang saya nak prepare untuk snorkeling. Okay, saya nak mandi kolam. Okay. So dia. So guys, malam kejap lagi kami akan buat pertandingan karaoke. So saya pun ada join karaoke sekali. So masa ni korang dengar lah saya nyanyi, okay? Bye. Kau cantik,
So guys, tadi saya dah selesai rehearsal. So, tunggu malam ni je. Malam ni je kita akan menyanyi, okay? So, sebelum pertandingan menyanyi, kita akan buat pertandingan pakaian beragam dulu. So, saya akan menyembahkan silat. Silat lah silat gayung. Okay? So, tunggu malam ni. Bye. So guys, saya dah siap untuk malam, untuk apa? Pertandingan pakaian beragam. So lepas tu baru akan start pertandingan karaoke. So saya sedia dengan baju silat semua. Okay. So marilah kita pergi ke tempat. Cinta padaku, suka jaipong, kau suka disco. Gadisku, menemani senyummu dia. So guys, saya dah habis pakaian beragam. So sekarang saya tengah video untuk pertandingan bernyanyi. Okay? Baru, ibu nak bersedia ke? Dah. Okay. Alia, siapa gerangan? Ini kita mahukan.
Okay guys, saya dah beza pertandingan menyanyi. Tak tahu lah menang ke tak. Okay. So, tunggu dalam keputusan juri-juri kita. Okay. Ini juri kita. Belakang tu. Okay. So, tunggu dalam keputusan juri-juri. Okay. Bye. So guys, sekarang kita nak makan dulu. Okay. Tapi kita dapat information iaitu makanan tak cukup. Okay. Sebab catering tu dia silap buat. So makan sikit-sikit. So saya tengah kejar makanan ni cepat. Cepat. Okay, sekarang kita tengah kejar makanan. Aduh. Okay. So kita dah penyanyi. Nak makan pula. Dia penyanyi tak habis lagi. Nak makan kita dengar dulu. Okay. So guys, ni makanan dia. Oh, sikitnya. Sikit jugalah kan. Tak ada banyak sangat. Sikit sangat tau. Sekarang saya nak makan dulu. Okay. Ya, alat saya ni. Saya nak makan dulu. Okay. So, sambung lagi sekejap lagi. Bye. Inilah budak-budak yang ajak battle ni. Ada orang yang baik. Baik sangat. Dia pun tak baik ni. Aduh. Mana seorang lagi? Mana seorang lagi mana? Ah? Satu lagi pergi punya. Wah, ni tak seorang lagi ni. Oh. Apa juga budak kerja bukan kerja. Tak apalah. Kenapa? Tak fair. Alah. Okay lah, bye-bye. Cakap bye-bye. Bye bye. Bye bye. Iman Mutiara. Tanpamu iman bagaimana dia menjadi hamba Allah yang Sedang berbuat-buat. Okey, orang ni sedang membuat-buat. Membuat apa tu tak lagi tahu lah kan. Okey, kita jemput Jaris Koyong dengan lagunya Kisah Antara Kita. Apa terjadi kepada dirinya? Tidak menyangka padamu hingga kau sembuh. Ini bagi kita sikit. Yang ni vokal sikit. Okey. Okey, kita jemput peserta kita yang ke-9. Putri Shakila dengan lagunya Rolling in the Deep. There's a fire starting dia punya tu. Oh, boleh panggil lagi. Okey, jom kita jemput Kyra dengan lagunya Made in Japan. Jom kita jemput Dia dengan lagunya Rela. Kau dengan kemuliaan. Di hari istimewa itu, dosa-dosa Boleh kan? Kita narilah sama-sama dengan dia. Okey, jom kita jemput Kak Pon dengan lagunya Semakin Rindu Semakin Sayang. Bila memakan gambarmu, hatiku rasa terharu.
RM10 beserta handphone. Tempat kedua is Mirza. Dimenangi oleh Bob. Okey, kita jemput tempat yang kedua membawa pulang RM150. Yahoo! Okey, tempat yang kedua dimenangi oleh Hadi. Okey, kita pilih untuk pakaian. Okey, pakaian. Dah. Okey, dimenangi oleh Kapten. Pusinglah sikit pakaian boy. Video mana? Dia nak tunjuk kat grup dia. Pergi kepada persembahan terbaik. Okey, persembahan terbaik. Kita ada 2 orang. Okey. RM30 jadilah buat beli jajan. Okey. Persembahan terbaik yang pertama dimenangi oleh Kalish. Okey, satu lagi persembahan terbaik dimenangi oleh yang bawa kecil-kecil. Yang bawa kecil-kecil, Julia. So guys, dah habis dah semua pertandingan. So tunggu korang hari kedua. Bye.